Ketegangan diplomatik kembali mencuat di Parlimen Malaysia. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Malaysia tengah menyoroti meningkatnya aktivitas kapal asing, khususnya dari China, yang terus memasuki wilayah perairan negara itu tanpa izin. Isu ini menjadi perbincangan hangat setelah laporan resmi mencatat sudah 89 kali pelanggaran terjadi di wilayah laut Malaysia. Kalian tahu tak yang China telah menceroboh perairan Malaysia sebanyak 89 kali di antara tahun 2016 hingga 2019? Banyak tu. Itu belum kira sejak 2011 dulu. Sebelum tu, kongsikan video ni supaya lebih ramai yang ambil kisah perkara ni. Yang lebih menggerikan, laporan Asia Maritime Transparency Initiative mendedahkan bahawa kapal pengawal pantai China bukan sahaja menceroboh, bahkan duduk selama 316 hari di Beting Patinggi Ali pada tahun 2022. Ini perkara yang sangat serius. Maka, memandangkan Malaysia bakal mempengusikan ASEAN bagi Penggal 2024 dan 2025, maka saya mendesak agar pencerobohan China ke atas perairan Malaysia dan ASEAN dijadikan agenda utama ASEAN kelak. Bahkan, saya tertarik dengan cadangan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu yang meletakkan 3 objektif utama yang perlu dibawa Malaysia di meja perbincangan ASEAN, iaitu berhubung kedaulatan maritim Laut China Selatan lah. Pertama, mencapai kesepakatan ASEAN dalam menyelesaikan tuntutan bertindih terhadap wilayah yang menjadi pertikaian. Kedua, memuktamadkan keperluan menyediakan kawalan sempadan maritim bersama, kerana kalau kita buat secara bersama dengan rakan-rakan ASEAN lain, maka ia akan jadi lebih kuat lah. Dan sudah tentu ianya boleh menghalang usaha mana-mana kapal asing menceroboh masuk dengan mudah. Dan ketiga, ASEAN perlu bersepakat untuk mendesak China menghentikan apa jua bentuk provokasinya ke atas wilayah-wilayah yang dipertikaikan atas dasar menghormati hak dan kedaulatan negara tetangga. Inilah saatnya PNX menunjukkan taringnya sebagai pelindung kepada negara ASEAN. Dan saya yakin kelantangan kerajaan tidak akan merosakkan hubungan Malaysia dan China sama sekali. Ingatlah bahawa kedaulatan negara tidak boleh dilihat remeh sama sekali. Baru-baru ini, kapal China Dayang Hao telah mencerobohi zon ekonomi eksklusif Malaysia di perairan Sabah. Ini bukan kali pertama kapal China mencerobohi perairan Malaysia. Satu tindakan yang jelas mencerminkan pendirian China menuntut kedaulatan di Laut China Selatan. Saya tidak berhasrat merungkai betapa tidak masuk akal tuntutan China tersebut. Saya hanya berharap kita meningkatkan kapasiti keselamatan maritim negara kita untuk mempertahankan kedaulatan Malaysia. Erti peningkatan kapasiti ini bukan sahaja melibatkan tentera laut di Raja Malaysia. Ini juga melibatkan agensi kerajaan lain seperti Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Perikanan dan sebagainya. Beberapa anggota parlemen menilai situasi ini tak bisa dibiarkan. Mereka mendesak pemerintah agar bersikap lebih keras terhadap pelanggaran yang dianggap mengancam kedaulatan nasional. Menurut sejumlah anggota, terlalu seringnya kapal asing berkeliaran tanpa tindakan nyata hanya akan membuat Malaysia dipandang lemah di kawasan. Menariknya, dalam perdebatan tersebut muncul perbandingan dengan Indonesia. Sejumlah politisi Malaysia secara terbuka memuji ketegasan pemerintah dan militer Indonesia, yang dinilai tak ragu bertindak ketika menghadapi kapal asing di perairan Natuna. Mereka menyoroti bagaimana Tentara Nasional Indonesia, TNI, berhasil mengusir kapal-kapal Cina yang mencoba masuk, sebuah langkah yang dianggap berani dan layak dicontoh. Istihad saja Muhammad bahawa Malaysia sudah serahkan haknya kepada China. Di Beting Ali yang Muhammad. Yang Muhammad pernah pergi ke sana je. Istiharkan. Siapa pernah pergi ke sana? Di Beting Ali, pengawal pantai China. Besar. Saya orang Sarawak, saya percaya orang mungkin Menteri Wanita takkan tak cakap saya kot. Ini saya cakap pasal Beting Ali. Ini adalah satu reserve, kawasan reserve minyak dan juga gas asli yang terbesar di dunia ini.
Mereka letak kapal di situ dan kita hanya letak kapal kita memerhati dia. Memerhati, dan Muhammad telah mengeluarkan kenyataan Muhammad. Yang Muhammad ni bagus, orang baik. Tapi Muhammad keluar kenyataan ni pasal apa ya? Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan China berhubung dengan petinggi ahli. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alimin, Sinar Harian 2025 yang Muhammad. Yang Muhammad apa makna tu? Makna hubungan diplomatik. Yang Muhammad tiap-tiap kali, boleh kata tiap-tiap bulan kita hantar nota diplomatik. Apa makna? Nota diplomatik memprotes kehadiran kapal Cina. Itu yang kita boleh buat. Tapi kapal pengawas pantai yang sama pergi ke Indonesia, cuba nak mengganggu di apa nama pulau tu? Allah. Pulau Malaysia dengan Indonesia tu. Natuna. Bukan Natuna. Natuna ya, Mak. Jadi tentera Indonesia kejar mereka dengan menggunakan pancutan air. Lari habis, bercempera. Mereka datang balik ke di kawasan bertinggi ahli. Kita patutnya ambil tindakan yang lebih tegas. Sebab apa? Saya nak tanya pada Yang Berhormat. Soalan saya hari ini ialah apa makna tuntutan bertindih dan juga pencerobohan? Perdana Menteri, salah seorang Perdana Menteri, saya pun berada dalam kabinet masa itu, saya tak setuju. Dia kata ini tuntutan bertindih. Ini bukan tuntutan bertindih. Petinggi ahli letaknya 80 batu nautika daripada Sarawak. Kawasan EEZ kita 200 batu nautika. Dia melanggar masuk kawasan kita. Hainan ke kawasan ni, ke petinggi ahli 4,000 ke batu nautika, terpaksa melalui Filipina, Vietnam, Brunei baru sampai. Kemudian dia bukan tuntut, tapi dia kapalnya berada di sana untuk apa? Sekarang ni Malaysia kena ambil tindakan lebih tegas untuk melancarkan pancutan air supaya mereka keluar dari kawasan yang berkenaan. Sebab ini adalah kawasan Malaysia, hak Malaysia. Ada telaga minyak yang telah pun berada di sana, sekompasi semaja beroperasi ataupun tidak. Tetapi petinggi ahli adalah maruah negara. Jadi Yang Berhormat, saya tahu Yang Berhormat boleh jawab dengan baik, tapi tak payah jawab sangat. Yang Berhormat katalah bahawa kerajaan akan ambil tindakan yang lebih tegas kepada pencerobohan. Ini bukan tuntutan bertindih, pencerobohan. Dengan ART dengan US kita nampak mengalah-mengalah. Dengan China pun kita mengalah. Jadi sekarang ni apakah kita sebenarnya menang ataupun tidak? Kita tak mahu orang ganggu kawasan kita. Jadi kita nak supaya kerajaan bertindak lebih tegas tentang perkara ini. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Pujian terhadap Indonesia ini menjadi sorotan publik di Malaysia. Banyak warganet ikut mendukung pandangan tersebut dan mendesak pemerintah agar tak hanya mengandalkan diplomasi, tetapi juga menunjukkan ketegasan di lapangan. Tutira Pambia bahkan menulis, sudah saatnya Malaysia belajar dari Indonesia dalam hal mempertahankan kehormatan negara. Hingga kini, pihak Kementerian Pertahanan Malaysia belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah yang akan diambil. Namun, tekanan politik dari parlemen diperkirakan akan semakin kuat dalam waktu dekat. Isu pelanggaran wilayah ini bukan hanya soal keamanan laut, tetapi juga menyangkut wibawa dan kedaulatan nasional. China ceroboh lagi perairan air Malaysia. Malam tadi, 3 kapal pengawal pantai China dikesan menceroboh ZEE Malaysia dekat perairan Sarawak. Kapal yang terlibat CCG 5302, 5304 dan 5306. Yang paling berani, CCG 5304 ni dilaporkan sampai 50 batu nautika daripada pesisir pantai Sarawak tau. Yang lagi pelik, 5306 dan 5302 ni dah keluar masuk sejak 12 Oktober lagi tau. Dah macam tukar shift dah nak jaga kawasan orang. Tapi kenapa China buat macam ni? Of course lah nak tunjuk kuasa dan nak claim tu kawasan dia lah. Hal kawasan tu termasuk dalam ZEE Malaysia dan juga kawasan minyak dan gas yang kita kongsi dengan Vietnam. Kes ni juga sebahagian daripada pertikaian Kepulauan Spratly, di mana Malaysia sekarang ni berdepan dengan 5 negara serentak: China, Vietnam, Filipina, Indonesia dan juga Brunei. Jadi kesimpulan dia, Malaysia ni memang kena tegas dalam mempertahankan kedaulatan laut kita. Perbandingan dengan Indonesia menjadi cermin bagi Malaysia bahwa ketegasan di lapangan kerap lebih efektif dibanding pernyataan diplomatik semata. Bagi sebagian politisi Malaysia, sikap Indonesia di Natuna menunjukkan satu hal, bahwa menjaga kedaulatan tidak bisa ditawar, karena harga diri sebuah bangsa ada di tangan mereka yang berani mempertahankannya.